Okay, so hari ni hari yang last puasa lah kan orang kata. Kan? Kau Matin kan? Betul. Jadi saya rasa Jumaat Raya. Mati rasa? Jumaat Raya. Semalam bukan Sabtu ke? Okey lah, saya rasa Sabtu Raya. Saya rasa Ahad. Ahad. Saya rasa Jumaat. Okey. Tapi saya harap bukan Jumaat lah apa tu? Raya, sebab banyak benda yang kita nak belum beli lagi. And ni pun kita nak pergi, kita kat homestay and kita nak pergi beli barang-barang. Jadi kata dia nak pergi beli tu lah, nak pergi beli ni lah. Banyak betul nak pergi beli kan Natin? Betul. Kita yang penat. Okay. Lepas tu ni Kak Yang pun dia baru sampai. Daripada pukul 5 pagi sampai pukul 9 pagi. Saya rasa. Kan? Hari tu pun 5 pagi sampai 1 tengah hari. tadi Baru je sampai korang. Ni dia. Si Chong app. Dah ke? Dah bebel ke? Betul lah tu diorang cakap tu. Apa dia orang cakap? Saya cakap kita nak pergi membeli barang. Okey. Kita nak membeli barang. Nak beli pelita, nak beli lampu lip belap. Lepas tu nak beli barang dapur, nak beli pisang, nak beli pinggan, nak beli tong sampah. Ada banyak benda dah. So mungkin kita pergi kat Kuala Kurau je. Kat Kuala Kurau je insya-Allah. Jom. Follow episod 2 ni Follow episod 2 ni. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya. Besok nak raya. Besok ke raya? Ke Sabtu? Kita ada beberapa misi lah. Yang pertama kita nak beli tong sampah. Sebab rumah tu tak ada tong sampah besar punya rumah kampung tu. Secok kecil. Okay, tong sampah dah ada. Martin. Ada tong sampah? kita kat mana? Kita kat Kuala Kurau. Apa? Kat bandel ke ni? Bandel? Ini kat mana? Aku tak nampak ini macam seperti bandel, Martin. Ini adalah sebuah kedai runcit. Kenapa ada skandal kat sini? Inilah kedai kampung macam ini. Apa benda dia boleh jual, dia jual. Kedai kampung begini guys. Jadi simpan air pakai tong sampah boleh? Tak apa. Tu ni air settle. Apa simpan air dalam tong sampah? Ni dah kedai kampung. Jap, aku lagi ada. Tengok tong sampah tu mana? Tong sampah tak ada ke? Nak tong air tak ada. Ke nak pakai tong ni je? Tong apa ni? Ni untuk apa? Tong nak isi air Tak isi apa? untuk letak kat yang sebelah dapur tu supaya kalau kita tak ada air nanti kita pakai itu. Kan kadang-kadang maghrib tak ada air. Oh, Kau pakai Mami, tong sampah je. Ada nak buat tong dia pakai water pump apa semua nanti, okey? Kita suruh Alan buat, no worries. Insya-Allah nanti buat. Okey. Kita buat nanti buat. Jap. Okey, ni dah dapat apa ni? Ni untuk kita letak ais batu. Kita takut pakai ais tak cukup. Ni? Ni nak letak kuah laksa. Okey. Yang lain beli apa? Lain tak ada. Kita nak cari tempat lain. Kita nak cari bekas kuih. Okey, aku nak check pelita. Let's go. Macam mana ni? Rajin ni Mami yang hamil. Panas ni. Mami nak Kita datang nak buat. Macam mana kita nak buat? Cuba macam mana nak buat? Kita jumpa pelita. Berapa? 2, 4, 6. Boleh? 6. Boleh. Okey. Dia dah 10. Ya. Sama cari pisau. Pisau tajam. Potong sayur ni. Sayur memang potong. Rumah meh. Tengok apa dah pisau. Lagi? Ada. Mak besar lagi ni. Besar lagi ada. Tak lah. Salam. Lagi besar. Lagi besar ada. Lagi besar. Lebih banyak lepas pisau ya, Bai. Ini macam mana? Kita potong ayam jika nak. Wow. Ini memang tajam. Cak singgah lama meh. Ini barang lama meh. Potong-potong tulang ke? Tengok kedai runcit dekat Jangan lama. Kuala Kurau ni. Buat kurang meh kena. Ya, Orang Baharik ni. orang Bahari. Orang Baharik ni. Semua ruang pakai Semua ruang pakai. Selagi ada ruang dia pakai. Yang jadi 3 meter kan. Baru 20 sarau jadi 20. Ni 23 ringgit. semua benda ada.
Tak ada benda yang tak ada. Korang percayalah. Semua benda akan ada dalam ni. Pinggan ada ah? Pinggan kaca ada? Pinggan kaca ada? Ada. Oh, ada juga. Macam nak cari pinggan. Okey, kita dah beli apa tadi Mami? Kita beli Apa kita beli? barang berbuka. Okey. Lepas tu kita belilah bekas kuih raya, bekas air, Jadi dah beli pinggan mangkuk. Dah beli pisau, Kita beli tong barang-barang. sampah. Pasir sampah dah beli? Dah. Ada? Tadi ada minta kat orang tu, rasa ada. Okey, pasir Kita sampah. kena check. Lepas tu makan terbuka pun dah beli. Cuma hari ni disebabkan mungkinlah video kita keluar, asyik makan ikan sembilang sold out di mana-mana hari ni. Habis ikan sembilang hari ni. Semua tempat sold out. Kuala Kurau habis, Batu Lima habis. Habislah. Semua pakat duk makan. Okey, so yang ini plan dia I balik I nak pelita. Ya. Dah jumpa belum? Pelita dah. Kita nak pacak-pacak ke? So, kita nak tengok lah besok raya ke lusa raya ni. Lampu lit belap tak beli. Tapi harap-harap lah lusa lah raya. Mana boleh cari lampu lit belap Biarlah Sabtu raya tak ada kelang kabut sangat. Ya. Lampu lit belap kat mana cari Dekat Parit Buntak. Parit Buntak dekat DIY. Kita carilah lampu lit belap pula. Okey, so jom. Nanti you guys cerita Martin tolong Okay. Ni lampu, lampu pula pelita. Kita suruh tak awet pasang. Oh, iyalah, ini pun ada. So boleh pakai lagi. Tu belakang lagi. Oh, guys, tu pun ada lagi lah. Kan? Ni pelita ni kita boleh pakai lagi. Kita boleh pakai lagi, insya-Allah. Okey, lepas tu kita nak bagi tahu sofa raya sudah sampai. Ya. Langsir je tak ada Mami Dia tinggal beli langsir. Dia tinggal beli langsir raya je. Okey. Apa Nak boleh pergi mancing ke? Boleh. Okey, cepat dia tengok. Tada! Tada! Sofa ni kita baru order semalam. Harga dia berapa Mami? Semalam juga harga dia murah gila. 1,100 je. Siap dengan transport. 1,200 siap dengan transport. Ini macam ni Tapi masalahnya yang aku sakit hati tu, sofa dia cantik. Dia mungkinlah kan dia takut nak cakap cermin tak ada. Lepas tu dia suruh Tak apalah, kita tak payah ada meja dululah. Dia kata tak apa, you order cermin nanti you tolak sama saya, dia cakap. Okey, Jadi kita ada sofa. So ada dua space kat sini lah jadi dia. Kita tinggal nak tukar langsir je, nak cari langsir kejap lagi kat Parit Buntak, langsir warna kelabu. So pandai-pandai lah you decor macam mana nak susun apa semua Yang capai macam puasa pula. Washer ke? Ayah puasa. Ayah puasa. Cipu lah. Ayah cipu lah. Ayah puasa. Ayah washer ke? Tipu. Tipu. Okey. So, Mami kita nak pergi mana? Jom kita nak pergi beli barang basah pula. Beli barang basah jap. Mami dah on the way dengan Kak Yang. Dah sampai dah. Diorang dekat homestay. Sebab diorang mengadap jam sampai 9 jam. Wow. Jadi kita bagi diorang tidur dulu. Nanti malam baru kita bergotong. Okey. Jom. Kita pergi pasar dulu cek barang basah. Okey, kita sedang mencari ayam. ayam, daging, barang-barang basah. Sebab tak beli lagi. Takut. Hari ni hari Khamis, takut Jumaat Raya. Kalau Jumaat Raya habis Mami. Habis langsung. Sebab Jumaat tu besok. Ini video ni 20 ni adalah hari Khamis 29 Ramadan. 29 28. 9 kan? So tengoklah, kita haraplah puasa raya tu hari Sabtu. Okey.
Hari Jumaat, barang makan tak ada lagi ni. Tapi tak apalah, kita tengoklah jalan-jalan kat Kuala Kurau ni. Jom kita cari sekejap. Mungkin ada jual ayam ke apa. Tapi pasar ni dah tutup. Alamak. Sekejap tanya Mama. Ada ayam sini Mami? Ada. Alhamdulillah. Kita jumpa juga. Adalah pasar-pasar kecil-kecil macam ni jadi. Waalaikumsalam. Selamat raya. Selamat puasa. Ni Mami, halia ada, halia. Halia ada. Oh, halia sekor-sekor. Sajalah, quick question. Adakah korang jenis, kalau lelaki, adakah korang jenis yang pergi ke pasar, beli barang dapur, beli barang basah? Pada saya, orang yang pergi beli barang basah, beli barang dapur ni lelaki yang gentle bro. Lelaki yang handal lah. Tahu tak, lelaki. Betul lah. Balik raya Ana. Balik raya. Apa lagi tinggal Mami? Tak beli? Kita tinggal nak beli paru, daging, hati. Sebab kita nak buat rendang nasib. Nasib lah. Yang nasib tu, nasib lah dapat yang mana. Sekarang dah pukul 6.30 lah. Okey, kita berbuka dah siap. Pergi makan cerai je lah. Ini buka. Okey, dah malam, kita dah berbuka puasa. Sekarang kita nak buat pelita pula. Jom kita buat pelita. Matin. Macam mana ada pelita? Alah, ini simple punya benda lah. Pasal pelita ni simple lah. Jom buat. Tapi yang geram ni ada yang panjang, ada yang pendek. Apa ke? She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and Alhamdulillah, selesai sebenarnya. Nampak belakang berapa? Nak tengok? Tadi dah pasang dan ya, baru raya. Mercun ada. Ayash. Shoo. Kucing. Shoo. Okey. Alhamdulillah. Oish. Okay, careful, okay? Ayash. I don't want to play here, okay? Don't want, okay? Nampak. Baru raya. Rumah. Nampak. Berita. Baru raya, guys. Masya Allah. Alhamdulillah. Lampu dah siap. Belakang Tok Awet dia tengah masak lemang. Siap kan Awet? Lama lagi lah kok. Masak dah? Cuba dia seluar. Anak kering je. Siapa? Memang nak pergi kering. Kering? Oh. Masak dia bagi kering lah. Ni. Hat. Itu sebab rentannya. Belah aja tinggi. Ya kok. Nak pergi kering je. Pergi karas. Okey. Cuci. Itu kan raya. Kada raya. Sabtu raya, Wet. Okey. Alhamdulillah. Macam mana ni lighting aku ni. So nak pergi tengok Martin pula ni. Apa tu? Ini ikan. Ikan apa kita panggil Ikan belida. Susah dapat lah. Boleh pula kau dapat.
Engkau handal, oi. Engkau handalan kau dan rezeki kau. Bagi tak awet. Kita awet. Mana tu letak dalam tu. Mana? Dalam ni buka tu bakul tu. Tu haruan abang kau dapat. Kosong tu. Ni mati dapat kat belakang. Haruan tu. Tak. Haruan tu abang kau dapat kan? Dah. Kenapa tak nak lepas kat situ? Biarlah kata kau mancing nak masak. Wais bukan kat tak kena umpan tu cengkerik tu nak mandi. Malas lah. Wais buat apa? Betul ke ni sangkut ni? Wah dapat apa ikan depan tu? Tapi haruan tu dapat kan? Dapat. Besar ni tunjuk. Tu. Besar guys. Sopas haruan dia. Dah sambung. Pergi. Pergilah. Cari rezeki.